masih sepi, bunyi suara tak keluar. Aku masih tuli, oh kilauan mimpi, oh kilaunya budi. Tak ku kenal diri, hatiku terlantar. Aku mana berdepan pakai penuh teriak, biji mata secara sempurna. Memangnya cabut, memangnya salah. Orang pandang memang jadi tapi kita pakai malam-malam. Hanya metropolitan. Adik-adik hakim. Gua nak cari budak sekarang. Jangan kasih dia caw di tempat ni. Sorry, Man. Korang lepas. Apasal korang bodoh sangat, ah? Itu macam pek kacang pun boleh lepas apa? Kita nak buat apa dengan budak-budak tu, Man? Kalau gua tak dapat hakim, tak apa. Tapi gua mesti dapatkan adik dia. Takutlah itu macam, Man. Bodoh. Gua caw ke lu caw? Kalau gua suruh, lu dengar. Kalau lu tak puas, lu boleh blah. Man. Kau diam ah. Kau tunggu apa lagi? Carilah tu budak. Adik, kita tidur sini dulu ya. Hah? Nanti budak-budak tu hala kita lagi macam mana? Kenapa kita tak tidur rumah abang aja? Adik kan tahu abang buat kerja tak baik. Macam mana kita nak tinggal dengan dia? Kita belum tanya abang apa-apa. Kakak dah tuduh abang macam-macam. Kalau kita tanya dia pun, takkan abang nak mengaku, Dek. Dahlah, kita pergi rehat dulu. Tak nak. Adik nak balik. Adik tak nak tidur kat sini. Sofia! Kenapa degil sangat ni? Kakak buat ni semua pasal Sofia tau. Kakak tak nak Sofia makan duit haram tu. Tapi, kalau Sofia nak balik, baliklah. Kakak tak nak. Kak, Sofia tinggalkan makcik. Kak, besok kita pergi cari makcik ke hospital, Dek, mana kita tahu awak dia? Kita tunggu je lah sampai dia balik. Dah, tidur. Di mana diorang ni? Sorry, Man. Nanti kita cari lagi budak-budak tu lah. Budak-budak hakim dengan adik dia
jangan kasih lepas. Gua dengan Lee ada hal mau settle. Papa lu picit. Dia ingat kita ni suruh cari dia ke apa? Suruh itu, suruh ini. Gua cakap sikit je lah. Tunggu dia mau hang sama gua. Gua bingit, lu tahu tak? Sudahlah, Din. Sikit punya hal apa? Yan, gua pun ada muka, tahu tak? Dia cakap sedap mulut dia je. Dah berapa lama kita ikut dia? Apa yang kita dapat? Tiap sana, tiap sini. Koyak sana, koyak sini. Dia ubat. Ada jatuh tak? Apa-apa hal pun, kita yang report dulu apa? Tahu tak? Yan, kita kena fikir jauh. Gua ingat, kita pink baju lain sudah. Din. Lu serius bah? Hello, Jeff. Turun rumah aku lah. Gua baru balik kerja lah. Aku boring gila lah. Lu tidur sudah lah. Esok kan ada sekolah. Ciao lah. Mami dengan Daddy sihat? Mau nak cakap sikit lah, Mami. Mami yang sibuk. Sorry kalau orang ganggu. Lain kali aja kita cakap. Okay, Mami. Bye. Roslan! Roslan! Kenapa? Ha? Kau ni jenis manusia tak reti bahasa Ha? Apa kau buat bising lagi ni? Saleh, aku asyik kau last warning Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Sekarang juga kau pergi Brambos balik. Kau nak sangat kan aku report polis? Tuan ni kau cabar aku kan? Polis jugalah boleh ajar kau. Tuan Jahanam. Kau jangan cuba nak getak aku lah. Pergi Brambos lah. Gila. Gila? Engkau tu yang gila. Gila talak. Ha? Bini dah tinggalkan bertahun-tahun masih nak tunggu. Haprak punya jantan lah. Sampai tua lah kau macam ini. Kurang ajar. Kau nak kena perangan aku apa? Ha? Mati kau ni. Ha? Mati kau. Hakim, lu lambat lu tahu tak? Lu tahu gua tak suka tunggu kan? Gua sibuk. Apa hal? Okey, tak apa. Gua ada job besar untuk lu. Gua mau lu pergi overseas. Okey? Sorry, Robert. Sekarang ni,
Gua tak boleh. Hakim. Lu tahu kan kau tak percaya orang? Hah? Ini kali, kau bayar lu lebih. Besok pagi, kau mau lu pergi. Okey? Gua kasih lu advance lagi. Robert, lu bayar gua lebih pun, gua tak boleh. I'm sorry, Robert. Hakim. Cik. Ada apa? Ada apa kau cakap? Ni. Ubat-ubat aku ni. Siapa nak ganti sekarang? Apa cik berbual ni? Bapak samsing, anak pun samsing. Bapak kau pukul aku. Sekarang ni, dekat polis station. Padan ke dia? Ada kasih free drinks tak? Ya. See you later. Bye. Bi, kenapa you datang? Kan I tengah kerja. Nak pakai duit sikit lah, Bi. Tak banyak, 50 je. Jangan macam-macam boleh tak? Kan hari tu Bi dah kasih you. Takkan dah habis? Kau kasih betina lain? Mana ada. Bi, you tahu kan barang semua mahal. Bi, dululah sikit duit tips you dulu. Bi, I belum dapat tips untuk malam ni lah, Bi. Bi, kalau Bi nak duit lebih, Bi kena ikut plan baby. Nan. Ini. Kau ni cakap lain aku je. Dari tadi kau tengok gambar Azwan. Kau tak boring ke? Mi. Apa? Takkanlah tak ada orang lain dalam dunia ni yang ada 2 kredit kad macam Azwan kau tu. Diana, ini bukan pasal kredit kad lagi lah. Ini dah macam-macam kau buat. Azwan tetap melekat kat Ida. Tapi aku masih tak dapat lupakan Azwan lah. Kau tahu tak? Azwan tu baik sangat tahu dengan aku. Makin lama aku makin sayanglah dekat dia. Tapi kan, Azwan tak pernah cakap tau yang dia benci kat aku. Maknanya, aku masih ada harapan.
Lu buat apa kat sini seorang-seorang? Lu pun buat apa kat sini? Gua ingat, lu tak nak jumpa gua lagi. Ni mesti ada apa-apa kan? Alah, sorry lah Jeff pasal hari tu. Gua tak patut cakap macam tu sama lu. Gua tak ada hal. Sikit pun gua tak kisah. Gua bukan baru kenal lu. Jeff, gua nak tanya lu sikit lah. Lu ada sen tak? Kasi gua pakai dulu. Betul kan? Gua dah agak dah. Ada. Tapi cun-cun untuk duit belanja gua. Tengah bulan gini, gua pun susah juga. Nah, lu kasih sikit pun tak apa. Lu mau bikin apa? Lu sound Nita lah. Gua dah tanya dia. Dia kata dia pun tak ada duit. Tak guna punya perempuan. Selama ni, Nita tanggung lu tau. Lu cakap Nita gitu macam. Apa ni, Farid? Lu tak malu ke apa? Jeff, lu nak kasih ke tak nak? Farin. Jeff, sorry aku lambat sikit. Mari kita pergi makan. Farin, mari ikut kita. Aku belanja. Tak apalah. Gua ada hal lain lah. Gua cari dulu. Jeff, aku tak nak pasal aku. Kau dengan Farin ada problem. Dia memang macam gitu. Hati kepala dia sejuk. Dia jumpa gua lagi lah. Tapi aku rasa dia macam sengaja nak breakkan aku dengan Ida. Gua tak rasa Farin punya kerja. Lu kena hati-hati sama Nita. Apasal? Lu tak kena Nita. Nita tu lagi ganggu. Tapi step baik. Farin tu, dia ikut tau semua cakap Nita. Kau ingat? Nita ada plan. Tapi kau tak tahu apa. Kalau boleh, lu jangan sound Hakim. Yelah. Sekarang ni pun Hakim ada problem. Adik-adik dia dari rumah. Sebab itu, aku nak jumpa kau. Asal lu tak cakap dari tadi? Kita pergi jumpa Hakim. Lu call dia. Apa lagi kau nak buat, Nita? Plan Farin pun dah sangkut. Plan kita yang masuk kat parti tu pun tak jadi. Aku ada lagi satu plan. Tapi kau berani buat tak? Kalau dengan cara tu lah aku boleh dapatkan Azwan. Aku beranilah. Apa plan kau? Kau ni kan weak, kau tahu tak? Kita ni perempuan. Apa lagi, babe, modal kita orang kalau bukan pasal badan. Itu pun kalau kau nak lah. Alah, babe, bukan boleh luak pun kan? Lagipun, kalau kau tak buat sekarang, nanti bila dia dah sound steady, dia minta, takkan kau nak tolak kan? Kau nak aku buat macam mana ni? Aku akan minta tolong dengan Farin. Aku pasti, babe, plan ni confirm 100% sukses. Tapi kau pandai-pandailah, jangan sampai sangkut.
Jeff. Iwan. Kenapa tak pergi sekolah? Kau tak boleh macam ini, Iwan. Aku lambat bangun. Aku dengan Jeff nak cari adik-adik kau. Terima kasih, bro. Tak ada hal, Kim. Dah 2 malam diorang hilang. Aku tak tahu nak cari kat mana lagi. Kau dah cari kat sekolah diorang? Belum. Kita tunggu apa lagi? Dan, cari diorang. Gua tengok macam tak ada orang je kat dalam. Gate pun dah lock. Tak apa, Kim. Aku cuba masuk daripada gate depan. Tanya orang kat dalam. Sik baik budak sekolah ni ada tau. Kim, Azwan ada sound dulu. Pasal Farin. Pasal Farin kacau Azwan dengan girlfriend dia ke apa? Nanti gua suruh talk sama Farin. Sekarang otak gua tengah kacau je. Gua tak tahu kenapa adik-adik gua lahir di rumah. Sekarang bapak gua kena tangkap pasal pukul orang. Biarkan dia rasa. Gua marah dengan bapak gua pasal dia tak kisah adik-adik gua hilang. Gua tak boleh angst dengan lu punya problem tau, Kim. Baru gua tahu lu sayang adik-adik lu. Kim, kau respect sama lu. Lu abang yang baik. Baik, lu cakap. Kerja apa yang gua tak buat? Lu pun tahu apa, Jeff. Bila adik-adik gua tinggal sama gua, baru gua tahu apa itu sayang. Gua benci mak bapak gua. Diri gua pun gua benci. Asal lu benci dengan diri lu? Kau ingat lu bangga jadi Chong? Kim, adik-adik kau datang sekolah hari ni. Mesti diorang tak jauh dari sini. Dah. Kita split cari diorang. Mau ikut saya? Apa ni, Chef? Biasa, bro. You relax lah. Jalan. Kim. Buat tengok muka lu macam pucat je jadi. Kita tak curi barang ber. Oh, takut. Lu nampak kan perempuan jalan sebelah kita tu? Gua ingat, dia angkat barang.
Lain kali kita cuba lah. Kita dapat lepas ke tak? Aku nak cuba je. Memanglah fun dapat barang free. Tapi, gua tak berani tau mau ajar lu. Hakim kalau tahu, dia mesti marah gua punya. Lu masih budak sekolah lagi. Lu dengan Hakim, tolonglah. Gua budak sekolah. Gua tak sukalah. Alamak bro. Style lu cakap pun sudah tukar. Gua lu pula. Dah jadi ke apa? Kim, lu okey ke tak? Pakai formula dia. Lepas tu kau kena time. Tak faham lah. Kau check balik calculation kau, mesti salah. Tapi part ni aku tak sure. Ida, kau tahu... Ida. Dah lah. Jangan risau sangat pasal Azwan. Dia yang tak datang sekolah, kau pula yang tak boleh belajar. Mesti cikgu dah telefon mak bapak dia. Hello, Ibu. Ida tengah belajar ni. Ibu nampak Azwan? Dekat mana? Dengan siapa? Yalah, Bu. Bye. Ida. Kenapa ni? Ibu, aku nampak Azwan dengan dua kawan dia. Aku tahu. Salah seorang tu mesti Hakim. Come on, Ida. Dia kan keluar dengan lelaki. Tak apa. Jangan dia keluar dengan Amy. Sudahlah. Diorang tu budak gangster, Syafiq. Hakim tu lah ketua dia. Confirm. Azwan tu dah masuk geng. Kim, relaxlah Kim. Aku boleh minta tolong kawan-kawan sekolah aku. Masukkan gambar adik-adik kau dalam Facebook. Nanti dia boleh kasih info kalau dah nampak adik-adik kau. Betul Kim. Idea cantik Wan. Hello, Ida. Hello, Wan. Ida nak jumpa sekejap. Nanti Wan telefon balik. Ida tak peduli. Ida nak jumpa sekarang juga. Okey. Ya, Ida nak marah ni. Kenapa? Pasal Wan degil. Semua nasihat Ida Wan tak dengar. Wan, sekarang ni Ibu Ida sangka yang Wan pun budak gangster macam Hakim tu. Memang Wan nak jadi macam Hakim. Wan dah masuk ke Hakim. Wan dah gila ke apa? Apa yang Wan dapat ni jadi gangster? Wan kan budak pandai. Bukan macam Hakim tu. Apa yang Ida tahu pasal Hakim? Ida tak payah nasihatkan Wan lagi lah.
Ida bukan mak bapak Wan, okey? 1000 kali Wan cakap pun, Ida tak nak faham. Wan yang tak mau faham. Kenapa Ida buat ni semua? Wan, Ida sayangkan Wan. Wan tak fikir masa depan ke? Sudahlah Ida. Masa depan Wan bukan urusan Ida. Ida jaga keluarga Ida sendiri. Wan pilih jadi gangster kan? Nak jadi budak hakim kan? Wan jangan kau nikah lagi. Dan Wan jangan jumpa Ida lagi. Adik penat Minta-minta, makcik dah balik ya, Kak. Dapat juga nanti kita makan kat sana. Mari, Kakak bawakan beg. Farah. Nari tak kerja ke? Ambil cuti, Kak. Nak ambil mak balik hospital. Dik, makcik balik Nari lah. Oh, mak dah boleh balik Nari Dah sihat Kita tunggu makcik kat bawah. Si Sofia dengan Masni tu mana Lama kakak tak nampak. Diorang jaga mak kat hospital ke? Diorang dah balik mak bapak diorang. Kenapa? Kan budak-budak tu Mak Farah yang jaga dari kecil lagi. Mak Farah sayang tahu diorang tu. Alah, anak orang, Kak. Macam mana baik pun kita bela, bukannya tak balas budi. Kalau betul lah diorang nak balik, tak apa. Jangan pula kita yang halau kan. Kesian budak-budak tu. Bukan ada mak. Baiklah, Kak. Siang dulu, Korang nak buat apa ni, lepaskan aku lah. Korang nak buat apa ni? Kasih bayar. Sakitlah, lepaskan. Sakitlah, lepaskan aku. Kenapa ni? Tolong. Dulu, jangan masuk campur. Wan, jangan masuk campur lah, Wan. Amy boleh settle sendiri. Bagus. Settle lah. Kenapa ni? Dia pinjam duit kita, sekarang nak lari. Aku bukan nak lari lah. Aku tak ada duit kan? Kalau tak boleh bayar, bayarlah benda lain. Wan. Berapa dia pinjam kau? Biar aku bayar. Dahlah, jangan risau lagi, okey? Nanti lepas kita minum, Wan hantar Mi balik. Marilah. Ini duduklah dulu. Wan ambilkan air. Thank you.
Tak lawan. Tiba-tiba terasa pening pula kepala Imi ni. Wan tolong picit kan? Yalah. Picit kat sini, Wan. Terima kasih ya, Wan. Wan dah banyak sekali selamatkan Imi. Imi tu hutang budi lah dengan Wan. Imi sayang dengan Wan. Ini lu orang bagi dua. Okey. Boleh tahan lu orang punya acting, ha? Bagus. Lain kali kau boleh pakai lu orang lagi. Macam? Baik. Okey, alright. Wan tak buat apa-apa. Lagipun, dia bukan girlfriend Wan. Dia cuma kawan sekolah aje. Tapi, takkan sampai bawa masuk dalam bilik. Macam-macam hal boleh jadi. Kalau Mami tak percaya cakap Wan, sudahlah. Wan nak cakap macam mana lagi? Okey, Mami percaya cakap Wan. Tapi lain kali, jangan bawa balik kawan perempuan kat rumah seorang-seorang, ya? Kalau nak belajar, kat luar aja. Kenapa Mami balik? Mami kata sibuk. Sebab Mami dah lama tak jumpa Wan. Lagi satu, Cikgu Wan ada telefon Mami tahu? Sorry, Mami. Wan ada hal sikit. Hello? Aku jumpa kau sekejap lagi. Okey, bye. Kak, Makcik dah balik? Belum lah, Dik. Kak tengok, tingkap masih tutup je. Berapa lama lagi kita akan tunggu kat sini? Dah malam ni. Adik penatlah. Adik, kita tunggu kejap je lagi, okey? Agaknya Makcik singgah mana-mana tak?
Adik masih lapar. Nah, ambil roti kakak. Sini ya. Gua dah jumpa diorang. Nak pergi mana? Kurang adik Hakim kan? Remaja ni kita nak cuba. Belajar tapi kawan-kawan semua cakap kau ni asyik pergi sekolah. Maria join kita lah. Jadi saya pun campur diorang lah kan. Lama-lama belajar pula isap rokok. Belajar minum. Belajar pula ni duit boleh dapat senangnya. Apa? Hostess lah. Nak duit lebih keluar dengan customer. Tak balik rumah, lari daripada rumah. Jadi masa hari raya tu adik saya tadi pun saya. Dia kata, "Kak, Mama stroke tau. Kau tak nak balik apa?" Tu yang menyebabkan saya nak balik dan nampak mak saya terlantau. Saya tak dapat minta maaf dengan dia. Pasal mak saya dah kaku macam itu. Macam mana saya nak minta maaf dengan dia kan? Jadi, lebih baik sekarang yang mana ada peluang tu boleh belajarlah. Bila nak cek kerja sekarang susah. Mana-mana semua nak kena ada cert, nak kena ada ijazah.